Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Berita 101, saluran berita rakyat Malaysia yang membawakan info bantuan, kebajikan dan isu semasa secara ringkas dan tepat. Tinggal kurang 2 minggu sebelum kita memasuki bulan Februari 2026, baru-baru ini tulah dakwaan mengatakan bulan Februari bakal menyaksikan apa yang digelar sebagai tsunami bantuan tunai kepada rakyat Malaysia. Persoalannya, adakah dakwaan ini benar? Jadi dalam video ini kita akan lihat senarai bantuan yang dijangka disalurkan sepanjang bulan Februari 2026 untuk menilai sendiri sama ada benar berlaku lonjakan bantuan tunai. Kita mulakan dengan SARA bulanan 2026. Pada 1 Februari 2026, dijangkakan bayaran bulan kedua akan mula dikreditkan kepada penerima yang telah menerima bayaran pertama sama ada pada 9 Januari 2026 atau 16 Januari 2026 mengikut kategori masing-masing. Mulai Februari, bayaran ini dijangka konsisten dikreditkan pada 1 hari bulan setiap bulan. Baki yang tidak digunakan tidak akan luput dan akan dibawa ke bulan seterusnya. Penerima juga dibenarkan mengumpul baki sehingga hujung tahun dengan syarat digunakan sebelum 31 Disember 2026. Semakan boleh dibuat melalui sara.gov.my. Seterusnya, pada 9 Februari 2026, penghargaan SARA akan disalurkan. Bantuan ini merupakan bayaran sekali sahaja sebanyak RM100 kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas. Bayaran akan dimasukkan terus ke dalam MyCap penerima. Ini termasuk juga penerima SARA bulanan. Semakan hanya boleh dibuat bermula 9 Februari melalui sara.gov.my. Sehari selepas itu, pada 10 Februari 2026, bantuan budi diesel dijangka disalurkan dengan bayaran RM200. Bantuan ini diberikan kepada pengguna kenderaan diesel di Semenanjung Malaysia dan tidak melibatkan Sabah, Sarawak serta Labuan kerana harga diesel di kawasan tersebut masih bersubsidi. Permohonan dan maklumat lanjut boleh dirujuk di budidiesel.gov.my. Selain itu, Februari juga merupakan bulan persediaan menjelang Ramadan. Seperti kebiasaan, bantuan zakat persediaan Ramadan dan Syawal dijangka akan mula disalurkan pada pertengahan bulan kepada golongan asnaf, fakir miskin dan mu'alaf. Maklumat penyaluran akan dimaklumkan oleh Majlis Agama Islam atau Lembaga Zakat Negeri masing-masing dalam tempoh yang sama. 13 Februari 2026 merupakan tarikh tutup rayuan fasa kedua STR bagi pemohon berstatus tidak lulus. Bagi mereka yang lulus, kemas kini maklumat seperti perubahan pendapatan, pertambahan anak atau perubahan status boleh dibuat bermula 16 Februari 2026. Okey, seterusnya, bayaran takhir bantuan musim tengkujuh bagi tahun 2025 dengan baki RM200 dijangka disalurkan pada Februari 2026. Tarikh tepat masih belum diumumkan dan penerima disarankan membuat semakan melalui bmt.risda.gov.my. Bagi penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat pula, terdapat kemungkinan bayaran diawalkan berikutan sambutan Tahun Baru Cina. Bayaran dijangka dibuat pada minggu pertama atau kedua Februari. Semakan boleh dibuat melalui bantuan.ckm.jkm.gov.my. Akhir sekali, bantuan sara hidup untuk nelayan darat, nelayan laut serta veteran ATM dijangka disalurkan seperti biasa pada minggu pertama atau kedua Februari 2026 dengan kadar bayaran RM250, RM300 dan RM500. Kesimpulannya, memang terdapat beberapa bantuan utama yang dijadualkan sepanjang bulan Februari 2026 dengan faktor perayaan dan persediaan Ramadan. Tidak mustahil bulan ini akan menyaksikan peningkatan ketara penyaluran bantuan tunai kepada rakyat. Itu sahaja daripada Berita 101. Jangan lupa subscribe untuk maklumat bantuan dan berita terkini yang sahih dan terkini.